Okey guys, sekarang ni aku telah mengakses aplikasi Soka di TV. So ini adalah TV Google TV lah yang mempunyai Play Store. So korang pun boleh akses, korang boleh check jikalau korang punya TV ataupun korang punya Android box support aplikasi Soka ni lah. Jikalau support, korang install dan first kali korang pergi saja ke continue to login. Asal korang dah subscribe. Okey, so itu adalah QR code dan sama ada korang nak menggunakan QR code ataupun korang boleh melayari ke laman web menggunakan korang punya phone dan korang masukkan kod yang berada di bawah ni lah. Okey, so aku try menggunakan QR. Okey, sekarang ni kita telah scan QR code ataupun sama ada korang boleh pergi ke web dan kita perlu memasukkan kod yang berada di kaca TV lah. So sekarang ni aku masukkan. Okey, dan sekarang ni korang dah boleh menonton konten-konten Soka di televisyen.